Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Peter Klamoski melihat aksi menentang Cape Verde begitu penting buat pemain Malaysia. Pertemuan mengujakan ini bakal menjadi tumpuan tak kala ini merupakan salah satu ujian pemanas badan kepada Harimau Malaya sebelum bertemu Vietnam dalam aksi kelayakan Piala Asia. Persiapan rapi turut dilakukan oleh Klamoski serta barisan kejurulatihan dengan memanggil 38 pemain untuk menjalani kem latihan 3 fasa sejak minggu lalu setelah pemain kembali dari rehat panjang. Menurut Klamoski, kem latihan yang dijalani oleh pasukan menjadikan para pemain lebih baik setiap hari serta pastinya aksi bertemu Cape Verde bakal jadi pembelajaran baik untuk Harimau Malaya. Oleh itu, Klamoski melihat pertemuan menentang pasukan ke-72 dunia ini akan menjadi suatu ujian pramusim buat Harimau Malaya tak kala para pemain baru kembali dari rehat bersama kelab masing-masing. Ini bagaikan satu aksi pramusim buat kami. Aksi bermain dengan pasukan hebat seperti ini adalah satu ujian baik untuk kami, kata Peter Klamoski. Sementara itu, bagi pengendali Cape Verde Pedro Brito menyifatkan ketiadaan beberapa tonggak bukan halangan buat pasukan itu mempamerkan aksi terbaik menentang Malaysia. Meskipun beraksi tanpa beberapa tonggak utama, Brito yang mesra disapa Bubista percaya Cape Verde mampu memberi cabaran kepada Harimau Malaya. Kita ada ramai pemain yang tidak berada di sini kerana mereka mengharungi babak musim yang paling kompetitif. Mereka perlu mengharungi perlawanan pada akhir musim. Tapi macam yang saya katakan kepada anda, ini bukan tentang seorang pemain, tetapi yang paling penting, seluruh pasukan. Kita sudah ada pasukan dan para pemain sudah berkumpul. Kita akan berikan yang terbaik, katanya pada sidang media. Aksi Malaysia menentang Cape Verde akan berlangsung pada jam 9 malam ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Macam biasa, link perlawanan ada disediakan di ruangan komen.